Pada malam Lailatul Qadar, apa amalan yang nak kita lakukan? Soalan ini pernah ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar, maka apa amalan yang perlu saya lakukan? Maka Nabi SAW mengajar satu amalan, iaitu apabila kamu mendapat Lailatul Qadar, maka banyakkanlah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemaaf dan Engkau suka kepada kemaafan, maka ampunkanlah kami ya Allah. Maka kita perbanyakkan zikir itu secara amnya sepanjang bulan Ramadan dan secara khususnya pada malam-malam yang ganjil di 10 yang terakhir, supaya kita mendapat Lailatul Qadar itu. Katakan oleh para ulama, sekurang-kurangnya amalan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu adalah kita melakukan solat Isyak secara berjamaah dan solat subuh secara berjamaah. Maka kalaulah malam itu ditakdirkan Lailatul Qadar, kita insya-Allah tidak akan terlepas pahala Lailatul Qadar itu bila kita melakukan solat Isyak secara berjamaah dan solat subuh secara berjamaah.